Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nak akhiri video hari ni, aku nak simpan sebagai data lah. Okay, kalau apa kita lama-lama tak buat tu ke apa, lupa pula tak. Okay, jadi supply masuk AC sini, dia masuk ke relay box. Relay box ni dia akan pergi ke switch ni lah. Masuk switch ni. Okay, dengan relay box ni saja kita boleh on bunyi relay dekat bahagian relay box tu. Kalau tak ada bunyi, maksudnya dekat relay box ada masalah lah. Kita on ke switch ni. Ini switch ke atas lah. On, sepatutnya akan ada bunyi klik dekat relay ni. Okay, walaupun kabel lain kita tak sambung lagi, sepatutnya dia akan ada bunyi. Okay, kalau tak ada bunyi, okay, kalau tak ada bunyi, relay box ni ada masalah lah. Jadi relay box ni akan supply ke bahagian sini ya. Merah hitam ni adalah daripada relay box ni. Okey, warna kuning tu AC yang daripada rectifier atas ni. Ada 2 biji. Okey, kemudian DC dia akan keluar ke seberang sana. Seberang sana ada positif negatif. Dia akan masuk ke bahagian bawah. Bukan ada kapasitor semua. Okey, kalau box yang okey, bawah ni okey, sepatutnya dia akan keluar voltage kat bahagian sebelah sana. Okey, sebelah sini dia akan keluar voltage, ada positif negatif merah hitam tu. Dia akan keluar voltage dan dia akan main daripada atas ke atas ni untuk supply voltage ke bahagian box ni dan supply voltage ke bahagian box control ni. Yang warna merah hitam tu supply ke box ni. Dia ada power supply kecil kat sini, dia akan masuk ke control box kat sini supply ni. Kalau yang ni jauh tak nyala tu masalah dekat bahagian box ni. Kalau supply sini masuk. Contohnya ni aku test positif negatif. Kita tengok supply yang keluar kat sini. Dalam 314 volt. Okey. Yang dua kabel merah hitam tu sebenarnya daripada box yang ni lah. Okey, box yang ni. Dua dia ke atas. Okey, box yang pergi ke atas. Jadi supply yang sama 300 ni akan masuk ke box yang ni, ke bahagian control box sana lah. Okey, dan power supply sini juga akan dihantar voltage ni ke bahagian bawah untuk hidupkan relay bahagian bawah ni. Okey, relay ni dia pakai 48 volt. Untuk model yang ni G2 ni, yang ni 48 volt. Tapi untuk model G2 satu lagi, kita tengok dia punya ni sama tapi dia pakai 24 volt. Dia tak sama dia punya voltage relay. Okey, design box dia lain sikit. Okey, jadi satu lagi aku nak tunjuk bila body ni dia okey, dia akan keluar voltage ni. Okey.